Kalau setiap bulan gaji hilang macam air, bukan tanda hidup kau yang susah. Itu tanda kau tak urus duit. Ramai orang rasa hidup dia tertekan sebab barang mahal. Tapi bila tengok balik, duit bocor dekat mana? Swipe sana sini, beli benda yang tak perlu, sarapan mahal, hujung bulan tanya, kenapa duit tak cukup? Itu bukan masalah gaji. Itu masalah disiplin simpanan. Kalau kau tak asingkan minimum 10% gaji setiap bulan sebaik saja masuk dalam akaun, kau memang akan hidup penat sampai bila-bila. Sebab tu, saya selalu cakap, simpan emas dulu, baru belanja. Emas ni satu-satunya benda yang tak boleh kau habiskan ikut emosi. Dia paksa kau jadi lebih bijak urus duit. Nak mula mengubah hidup? DM saya untuk buka akaun Public Gold sekarang. Nak mula buka akaun Public Gold dengan RM100 sahaja? Jangan biarkan duit anda lesap setiap tahun. Klik link di bio untuk daftar akaun Public Gold sekarang. Jadikan tahun ini titik perubahan untuk kewangan yang lebih bijak. Bagaimana nak bermula simpanan emas Public Gold? Link website di bio. Dalam website tu ada pendaftaran. Boleh daftar sendiri dan ada nombor wasabi Abang Jeb. Boleh tekan wasabi tu, Abang Jeb bantu.